Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal office yang dikatakan seram lah. Tapi kisah ni bukan disebabkan oleh office yang berhantu di Malaysia. Tapi kali ni kita nak cerita pasal office yang dikatakan dia macam orang kata dia kira macam studio lah. Dia kira macam studio di mana orang tu tengah buat podcast ke, tengah buat konten ke, tiba-tiba ada something that happen in the studio yang menyebabkan benda macam tu boleh berlaku lah. So kita ada dua video yang kita nak react, dan kali ni dia melibatkan seorang podcaster yang berasal dari Malaysia. Boleh dikatakan dia taklah berapa baru sangat, boleh dikatakan dah setahun lebih dia dah buat dunia podcaster dia ni kan. Dan beberapa kejadian aneh yang berlaku kepada dia pun telah berlaku lah. So apa tunggu lagi, kita nak masuk dalam video. Okay, so ini video pertama. Okay, cerita dia macam ni. Okay, cerita ni melibatkan aku dengan Safwan. So Azim tinggal kat dalam masa tu. Okay, Han ingat tak masa tu kan Han hantar aku balik sampai dekat lift. Okay, lepas tu kita kan sembang-sembang dekat koridor tu. Kan cakap kat tepi tu seram ya. Yes. Aku ada tanya dekat Safwan, Han tak mau buat kat luar ke? Safwan cakap kat aku, kalau bagi sejuta pun tak mau lah. Dia punya takut tu lah kan. So lepas tu tiba-tiba terasa meremang yang semacam tu yang aku cakap kat Han tu. Aku tanya kan, Safwan tak mau buat kat sini ke? Tak mau buat depan ni je. And then Safwan dia macam still tak mau. Lepas tu dia tanya, kenapa ha? So aku cakap, aku rasa meremang lah kat sini. So tapi aku tak tahu nak cakap. Masa tu tiba-tiba aku ada jadi macam ada dari ke-6 ke aku tak tahu. Aku macam boleh nampak daripada belakang ada satu sosok perempuan betul-betul kat belakang. Masa tu dia macam ada dinding kan. Dia macam Spiderman duduk macam ni. Muka tak ada. Muka tak ada. Dia memang kosong lah muka dah. Tapi tak tulis ke belakang waktu tu. Memang dia menghadap kita kalau ikut kan. Maknanya dia macam Spiderman, tangan dia kat sini, muka dia macam menghadap kita orang. Mana awaknya pandang ke depan tapi dapat rasa dia kat belakang. Yes, tapi kita macam nampak dia. So macam masa sembang dengan Safwan tu, saya kat depan, Safwan kat belakang. So tengah borak, Safwan macam ni, setengah kali macam ni lah Safwan kat sini. Ni tiba-tiba meremang. Aduh, rasa dia meremang yang tangkap semua. Itu yang masa cakap kat Safwan. So apa jadi masa tu dah rasa tak sedap, cakap Wan tak mau ni, dah ada benda ni. Safwan punyalah takut. Dia lari guys. Dia lari sambil maki. Betul, kalau apa ingat memang je. kurang ajar betul. Waktu dia cakap macam tu, tapi lift dah buka. Betul. Dia masuk, aku tu lari. Sambil lari tu dia maki tau. Hang ni memang Abang cakap layak lah kan. Tapi kita faham macam member bergerak lah kan. Dia sambil dia gelak, dia takut tu. Sebab time tu aku jujur, aku pun rasa memang. Sebab bila lepas tu aku maki, lepas tu aku lari. Sebab time tu maghrib nak maghrib. Dah malam dah. Malam pukul lah lepas isyak lah masa tu rasanya. dah lambat Dah lambat. Aku rasa kat 10 lebih kot. Tempat ni aku siapa-siapa main pun semua yang cakap vibe ni tak best rasa ni. Vibe dia kurang ada sikit. episod Mr. Adam yang dia cakap dekat lift tu kan. Tempat yang sama. Tempat sama. Banyak tempat sama weh. So tapi yang tu aku suspect lah. Kalau tanya aku, aku suspect benda tu ikut aku daripada Elmina. Masa tu aku daripada Elmina kan ada yang tumpang belakang, ingat tak? Apa kena tengok episod tu. So dia ada benda yang tumpang kat belakang tu. Benda tu kalau ikut daripada ini aku cerita lah short kan. Dia memang kalau aku selalu buat job, aku selalu ikut jalan yang lalu kuil dengan TMB dekat Elmina tu. So dekat situ memang tempat dia lah. Situ orang panggil apa, bukit apa atau ada depa dia buat para tu, adalah cari-cari benda kat situ. So memang benda tu selalu ikut. Kalau aku lalu dia mesti tumpang. Aku sampai tak larat nak maki lah. Aku cakap Han dah lah naik free kan, duduk kat belakang macam tak ada apa kan. So macam dah jadi macam habit biasa lah. So aku cakap kat dia, kalau Han tumpang kat sini Eli bayar tu lah Eli bayar lah kalau boleh kan. Tinggal lah something. Kau tinggal mah tengah mahal kan. Tak ada kurang ajar. Tapi baguslah dia tak tinggal bau. Dia ada bau macam bau lepas berak lah sana cerita. Serius lah. Busuk lah. Bau lepas berak. Makan telur kan ada. Kau kan telur cakap macam Han dah perang 3-4 hari tu. Cuba balik buat. Padat lah. Padat lah. Memang padat lah. So bila dia main tu, dia akan main sekali naik meremang kat tengkok tu. So aku dah tahu kawan ni tumpang kan. Dia tumpang buat dah tahu lah. Tapi yang aku cakap pesan dia, kalau aku dah start buat job,
Alhamdulillah lah kan, aku tak izinkan lah. Aku tengah cari rezeki ni. Tapi dia pandai. Lepas aku dapat job masuk dia hilang. Dia masuk dia hilang. Job ada, job tak ada, dia masuk. Tak ada lah. Dia lepas job dah masuk tu memang dah tak kacau lah. Tapi bila aku balik, dia akan ni lah. Tapi tu memang laluan dia. Kalau apa aku takut kalau aku cerita ni lagi kot orang pergi situ pula Boleh lah, saya tahu okey lah. main kat sini pun tak apa kot kan. Jangan lah. Jangan. Main sini tak boleh lah. Tak ada. Tapi yang tu, itu yang ni lah, yang masa kejadian first dengan hang lah, dengan Safwan. Tapi aku boleh cakap semua benda kejadian dia macam tu adalah benar guys. Sebab waktu tu aku memang kat situ, aku hantar dia kat lift, aku turun kat lift, tapi aku tak turun bawah. Aku hantar dia kat situ saja. And bila dia situ, So itu the first time lah yang berlaku kepada dia sendiri. Aku tak nak panjangkan video ni, nanti susah pula aku nak rekodkan. Tu first time. Yang kedua ni dia ada lagi tau. Jap, aku try cari jap ya. Kita cari mana video dia. Ni dia. Lagu baru. ha, Yelah. Pasal lagu baru lah. masa rekod lagu baru ni, Lagu Mawar tu. yang ini Bukan rekod malam Ini studio lain tau, tapi lebih kurang sama je daripada kisah tadi. Jumaat. Sebab Sebab kena hantar macam minat nanti malam Jumaat tu. tak, dia macam selalu time-time dia macam tu, faham tak? So bila kau rekod lagu tu malam Jumaat, alamak malam Jumaat pula. Lepas tu part tinggi-tinggi tau. Suara dia macam suara saya nyanyi lah. Kan malam Jumaat tu kan, part-part seram. Sebab yang tu yang saya tak rekod lagi. Lepas tu I bunyi sikit lah. I rasa seram. Macam I memanggil ke ni kan. Tak apa. Lepas tu bila tidur Safwan, betul Safwan datang Safwan. Benda yang I tengok lama dulu. Ingat tak yang I cerita, I inspirasi lagu ni yang masa dulu yang menyanyi tu. Benda yang sama datang lagi. Yang dulu, yang dekat rumah lama, yang dekat tepi pintu tu. Tepi tu yang opuk-opuk tu. Bukan itu. Yang perempuan tu. Oh yeah. Yang perempuan cantik tu. Rambut panjang. Tapi kuku panjang. Dia datang. Senyum je. Lepas tu dia hilang. I bisa gila nyanyi. Memang datang ni. I tak patut lah nyanyi lagu tu. Tu tak betul lah. Okay, tak apa. Kita masuk ke pengalaman paling pahit lah. Tak, memang I rasa nak nyanyi macam tu. Ya. I rasa macam benda tu selalu kat kepala I. Tapi tak patut I nyanyi kan. Tapi nak juga. Ingat tak bunyi dia? Tak apa lah, kita ni lah. Tak payah nyanyi dah. Aku takut lah guys. Allah, apa benda ni Allah. Okay, kita masuk ni lah pengalaman paling pahit lah. Cukup lah. Yang tadi tu cukup lah. Cukup. Ini pengalaman paling pahit lah. Pengalaman paling pahit lah. Astagfirullahaladzim. Pengalaman apa ni? Allah. So guys, itu adalah sedikit pasal kejadian-kejadian yang berlaku dekat office ataupun dekat studio lah. So bermulanya satu benda yang waktu tu dia nak temankan kawan dia masuk lift, and dia katakan diganggu oleh entiti tu lah, sehingga kan ada yang sedang rekod lagu, benda tu muncul. So benda macam ni kalau boleh kita kena kuatkan diri kita lah, dekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kalau boleh jangan fikir sangat lah pasal benda-benda macam tu. Sebab kalau kita asyik fikir pun, yes, kita akan sentiasa mengingati benda-benda macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sinilah konten kita kali ni. Macam mana konten kita kali ni, adakah membosankan ataupun agak menyeramkan? Sila komen di bawah. Dan jangan lupa untuk korang suggestkan kepada aku konten-konten yang lebih menarik supaya aku boleh pelbagaikan lagi konten aku di masa akan datang. Okay guys, sampai sinilah konten kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, dan always stay safe. Bye.